Jangan bazir emosi. Tuan-puan, saya selalu pesan, masa harga emas tengah rendah ni tuan-puan, beli je emas tuan-puan. Yang mana tuan-puan, jangan tunggu harga paling rendah. Sebab apa tuan-puan? Tiada siapa pun yang tahu harga emas paling rendah tuan-puan. Lepas beli tuan-puan, tuan-puan tak perlu nak cek harga emas setiap hari, setiap jam, setiap minit. Tak perlu tuan-puan. Yang mana tuan-puan, harga naik akan buat kita rasa happy. Harga turun kita akan rasa kecewa. Membazir emosi tuan-puan. Monitor harga emas cuma bila dua keadaan. Pertama, nak beli emas lagi. Kedua, nak jual emas tersebut. Itu je keadaan yang paling terbaik tuan-puan. Semalam tuan-puan, ada orang nak beli emas 1 dinar. Harga ketika itu RM2,000. Lepas tu dia tengok balik harga emas turun kepada RM1,995. Terus cancel nak beli tuan-puan. Takut nak beli katanya. Jadi tuan-puan, nasihat saya untuk beliau, harga emas turun dan naik tu untuk jangka masa pendek adalah normal. Kalau lepas beli harga emas terus naik dan tak turun-turun, itulah yang tak normal tuan-puan. Itu adalah mustahil tuan-puan. Jadi tuan-puan, asalnya nak beli 4 dinar, dia buat keputusan untuk beli 1 dinar sahaja. Sekarang tuan-puan, harga emas dah naik kepada RM2,000. Saya rasa dia dah menyesal tuan-puan, yang mana tak beli terus 4 dinar. Sebab tu tuan-puan, saya selalu pesan, jangan bazir emosi dengan turun dan naik harga emas. Masa harga emas di paras yang rendah ini tuan-puan, beli je tuan-puan. Kalau ada duit untuk simpanan jangka masa panjang, tuan-puan boleh beli saja emas tuan-puan. Yang paling penting tuan-puan, berapa banyak gram emas yang kita ada dan kita dapat beli hasil duit kita tuan-puan.